Berkas suami kepada usahawan Puteri Zarid iaitu Dr. Munzir Sakuri tampil menjelaskan mengenai sepotong video tular memaparkan dirinya bersama aktris Nur Fazura baru-baru ini. Mengakui menyedari klip tersebut menjadi topik bualan warga maya, Munzir 42 berkata hubungan mereka hanya sekadar kawan baik dan tidak lebih daripada itu. Kami berdua memang kawan rapat, tidak lebih daripada itu. Video itu ketika kami keluar makan bersama-sama dengan beberapa kawan lain minggu lalu. Dalam pada itu, ketika ditanya mengenai usikan netizen yang menjodohkan mereka, Munzir berkata dia tidak mengambil serius dengan perkara tersebut. Kalau netizen suka mengusik, tiada apapun kami, memang kawan dah lama. Terdahulu tular video Munzir dan Fazura menikmati makan malam di sebuah restoran bersama beberapa rakan-rakan mereka yang lain. Malah ada segelintir yang mengatakan mereka kelihatan sepadan dan sesuai berjodohan memandangkan mereka masing-masing berstatus solo. Jodoh yang baik, yang faham agama, yang bertanggungjawab, yang semua-semualah, semua-semua yang Faz doa tu insya-Allah mudah-mudahan Allah makbulkan doa Faz. Saya sayang Faz, sayang Fatimah. Kan, yang buat kita happy, bahagia, tenang dan boleh orang kata bahagia susah senang sama-sama. So, perlu kan? Betul? Kenapa haters nak masuk bila cakap pasal jodoh saya? Kenapa nak marah-marah saya? Jodoh saya lah, doakanlah yang terbaik. Kenapa marah-marah saya? Kan? Itu bukan urusan anda semua, itu urusan Allah, urusan saya. Doalah yang terbaik untuk Faz Fatimah, kan? Tak apa, biarkan je. Kita jangan layan mereka itu. Bersihkan hati kita, jaga hati kita, dah cukup. Yang lain biar. Kekawinlah tu bukannya urusan sesiapa, kan? Itu adalah ketentuan Allah. So apa yang terbaik untuk Faz, hanya Allah yang boleh menentukan, bukan orang lain. Okay? Jodoh Indonesia, yang mana tahu ya, mungkin ya, mudah-mudahan amin kalau itu yang terbaik, yang diredai Allah. Yang kita nak hanyalah redha Allah. Jodoh yang Allah redai, jodoh yang baik, yang faham agama, yang bertanggungjawab, yang semua-semualah, semua-semua yang Faz doa tu insya-Allah mudah-mudahan Allah makbulkan doa Faz. Saya sayang Faz, sayang Fatimah. Kan, yang buat kita happy, bahagia, tenang dan boleh orang kata bahagia susah senang sama-sama. So, lamanya dunia akhirat.